Okey, kita buat soalan ni. Dia kata figure show graph the speed of car is tested. Velocity time graph. Okay, the graph velocity time plot against t. Boleh? Jadi soalan ni nak tanya kamu graf ni apa? Straight line ke tak? Straight line. Bagus. Jadi maksudnya bila straight line, apa relationship of the graph? Ya, increase linearly. Kamu benda tahu macam tu. Yang satu dia positive ke negative gradient? Kalau positif maksudnya apa? When time increase, velocity dekat graph. Faham? When time increase, the velocity increase. Itu dekat graph. Lagi satu, kita nak tahu apa unit of gradient soalan ni. Graph ni ms. Siapa dia? Acceleration. Nampak tak? Jadi the gradient is acceleration. Okey, graf ni lurus ke curve? Lurus. Bila lurus maksudnya apa? Lupa tak? Constant gradient. Faham? Constant gradient maksudnya constant apa? Constant acceleration. Faham tak? Maksudnya kecerunan dia malah constant. Sebab apa? Straight line. Jangan kata cikgu gradient pertama tengok geram macam ni. Itu positif. Faham? Yang pertama, when the time increase, the velocity increase. The gradient constant. Faham? When the time increase, the velocity increase. Itu positive gradient. The gradient apa pun, the acceleration constant. Boleh faham? Okey ke? Kita jawab soalan Bila kamu tengok soalan, kamu boleh nampak benda tu. Okey, tengok soalan pertama. A, dia kata determine the gradient of the graph. Dia suruh cari ni Dia cari gradient. Jadi cari-cari gradient, cikgu cadangkan kamu baca koordinat yang mudah dia baca ni. Dia dah ada kan? Alhamdulillah, 0, 15. Nampak? Boleh? Lagi mana? Yang senang baca? 35. Ya, 35 kan? 35, 50. Senang kan? Jadi kita baca yang senang Oh, tapi dah ambil 25 dah. Mana-mana tak apa kan? 25, 4. Yang mana senang 35, 40. 35 kan? 35 ni 35, 50 ataupun 25, 40. Ambil mana-mana yang senang. Bodoh. Lepas tu kamu gunalah tolak tu. Berapa jawapan? Satu kan? Satu juga unit apa? MS. Ya, MS negatif. Dapat. Buat segitiga dulu. Ingat kan? Untuk dapat markah buat gradient. Dah dapat ni buat segitiga macam ni. Nampak? Boleh Lepas tu kita cari gradient. Dapat 1 ms negatif tu. Cuba kita buat satu lagi koordinat kat sini. Yang cikgu tersilap tadi tu. 35 dengan 50. Berapa dapat? Tapi dengan kosong lah. Buat dengan kosong. Senang sih. Ini dengan ini. Dengan ni. Berapa jawapan? Satu juga lah? Satu juga. Kenapa satu? Maksudnya nilai tu tetap. Gradient is constant. Faham? Dekat mana-mana gradient is constant. Apa yang constant tu? Acceleration. Ya, acceleration. Maksudnya dekat mana-mana titik, the acceleration is constant. Faham tak? Faham ke? Susah nak belajar orang faham ni Fizik ni kan, nak belajar dia macam susah tanpa. Nak faham susah. Tapi bila kamu dah dapat kuasai, kamu inilah paling senang saja. Paling senang. Okay. Bila kamu dapat kuasai, lagi tak kuasai tu susah. MX senang ya nak skor. Buat latihan je. Buat latihan. Cikgu dulu dekat sekolah, cikgu subjek lain cikgu tak pandai kan. BM, BI tu cikgu tak pandai. Tapi MX bagi cikgu. Cikgu MX 90 kata hanya tu. Masa tingkatan 4 dulu Masa tu cikgu tak pakai kalkulator. Kamu ada kalkulator. Tak pakai kalkulator pakai buku sifir je jawab. Dulu zaman ni tak ada kalkulator Sampai senang pun pakai kalkulator. Ni cerita lama lah. Saya tanya mak ayah kamu lah yang ambil science stream, kita tahu lah. Tak pakai kalkulator tu. Math tak susah. Math je lah boleh pun. Saja lain tak boleh ingat.
nak cerita kan. Fizik juga pun biasa je. Kadang 50, 60 tak ada tinggi sangat. Fizik juga biasa je. Math moden lagi lah kacang goreng. Math moden apalah. Celah gigi lah Math. Alah. Pecer. Okey dah ni. Tentukan pintasan pada T sama dengan kosong. Apa dah? Pintasan Y lah. Ni lah. Ya, pintasan Y pula ni. Ni pintasan X ke? Bila T kosong. Pintasan Y lah. Bila T sama kosong. Ni lah. Bila mana? Dia 15. Jadi apa tu 15 tu? Velocity. Velocity sama dengan 15 ms negatif 1. Faham? Boleh tak? Susah tak ada apa Okay, C. State the relationship between speed and time. Increase linear. Bila kata relationship, kita tengok graph. Gambar increase linearly. Okay, increase linearly. Senang tak? Senang. Itu je.